Dan yang berbahagia, Tuan Syarif bin Zaman, Ahli Lembaga Pengarah Emas Sri Semantan Siam Berhad. Seterusnya, yang berbahagia, Datuk Nasaruddin Muhammad Tahir, Pengarah Pembangunan Perniagaan Emas Sri Semantan Siam Berhad. Barisan Pimpinan Tertinggi Emas Sri Semantan Siam Berhad, Barisan Pimpinan Tertinggi Sri Semantan Privilege Club, media-media, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-datuk dan datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, serta seluruh para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Majlis Perasmian Wisma Kedah Emas Sri Semantan Cawangan Utara ke-18 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dengan ini majlis dengan sukacita yang menjemput Al-Fadil Tuan Syarif bin Abdullah bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, pada malam yang penuh gemilang ini, kami dengan rasa rendah hati menadah kedua tangan memohon padamu ya Allah, agar perjalanan Kedai Emas Sri Semantan akan terus berdiri megah, akan terus maju dan mencapai kejayaan yang sangat luar biasa dan dapat membantu ramai orang di sekitar yang susah agar dapat pulih di peringkat ekonomi. Dan pada malam ini juga kami memohon padamu ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada pengasas Kedai Emas Sri Semantan ya Allah. Berilah kesihatan yang sangat baik pada dia ya Allah. Berilah kesihatan yang sangat baik padanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Majlis merekamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Syarif bin Abdullah di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan juga puan-puan, Emas Sri Semantan merupakan sebuah syarikat Bumi-Putra yang menawarkan jualan emas pre-love serta baru dengan membawakan slogan revolusi baru dunia emas dan surga emas pre-love. Bersempena hari perasmian ini, pihak Emas Sri Semantan juga menyediakan hadiah-hadiah lumayan di dalam acara cabutan bertuah serta hadiah utama yang menjadi taruhan berupa sebuah kenderaan mewah BMW yang mana hanya dengan pembelian emas bernilai RM500 ke atas telah melayakkan diri bagi mendapatkan kupon cabutan bertuah. Di samping itu juga kita ada menyediakan beberapa hadiah-hadiah surprise untuk anda. Hadirin sekalian,
Layar dikembang menuju ke Kuala, singgah sebentar mencari haluan. Tibalah masa yang dinantikan bersama. Silakan Tuan Hafizal sampaikan ucapan. Dengan ini majlis menyemput Yang Berbahagia Tuan Muhammad Hafizal bin Haji Mahmud, Pengurusi Emas Sri Semantan Siam Berhad, bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, para tamu kehormat, Barisan Pengurusan Kedai Emas Sri Semantan, ahli-ahli emas Sri Semantan yang sentiasa setia, rakan-rakan strategik serta hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya memulakan ucapan saya dengan mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran tetamu kehormat yang sudi untuk bersama-sama menghadiri majlis peresmian Kedai Emas Sri Semantan cawangan ke-18 di Sungai Petani Kedah Darul Aman pada malam ini. Yang berhormat Tuan Badrul bin Bakhtiar, Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah, Ahli Dewan Undangan Negeri Gurun Kedah Darul Aman. Sesungguhnya kehadiran, sokongan dan dukungan yang berhormat pasti akan memberikan semangat dan inspirasi kepada seluruh warga Kedai Emas Sri Semantan untuk menjadikan perniagaan ini sebagai sumber ekonomi keluarga masing-masing. Pada malam yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi rasa syukur dan tidak terungkap dengan kata-kata. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita hadir untuk menyaksikan pelancaran cawangan Kedai Emas Sri Semantan yang ke-18 di Sungai Petani Kedah. Satu langkah yang lahir daripada doa, usaha, kesabaran dan keyakinan yang tidak pernah pudar. Sesungguhnya, apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar pembukaan sebuah kedai. Ia adalah simbol perjuangan, simbol kepercayaan dan simbol harapan. Harapan bahawa masyarakat semakin sedar tentang pentingnya perancangan kewangan yang kukuh. Harapan bahawa emas bukan sekadar dipandang sebagai perhiasan, tetapi sebagai pelindung nilai dan warisan pada masa hadapan. Hadirin yang dikasihi, pembukaan dan peresmian Kedai Emas Sri Semantan di Sungai Petani merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami. Visi kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi pada para pembeli secara am dan komuniti emas Sri Semantan secara amnya. Kejayaan merealisasikan impian ini tidak akan tercapai tanpa sokongan padu daripada keluarga, rakan-rakan dan seluruh pasukan yang bertukuh lumus menjayakan pembukaan cawangan ini. Saya merasa amat terharu melihat sambutan dan sokongan yang luar biasa daripada ahli-ahli Kedai Emas Sri Semantan serta masyarakat umum. Ada yang bersama kami sejak awal, ada yang baru mengenali emas Sri Semantan, namun semua berkongsi satu perkara yang sama, kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi kekuatan utama Kedai Emas Sri Semantan untuk terus melangkah walaupun pernah diuji, diragui dan diperlekehkan. Namun daripada cabaran inilah Emas Sri Semantan mengorak langkah untuk menjadi sebuah legasi perniagaan emas
yang semakin dicemburui di dalam industri ini. Dengan tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya emas sebagai aset yang mampu menjadi benteng ketika waktu sukar dan sandaran untuk masa hadapan. Kami akan terus berusaha untuk memperkasakan emas Sri Semantan sebagai satu wadah perjuangan untuk mempertingkatkan ekonomi rakyat Malaysia, khususnya di kalangan kaum bumi putera. Kami sama sekali tidak berniat untuk berlumba atau menyaingi sesiapa, sebaliknya mengambil peranan dan tanggungjawab untuk sama-sama merancangkan perniagaan emas di negara ini, di samping memberi pulangan yang sewajarnya kepada mereka yang terlibat di dalam perniagaan emas Sri Semantan. Kami percaya apabila seseorang menyimpan emas dengan ilmu dan kefahaman yang betul, dia bukan sekadar menyimpan nilai, tetapi sedang membina ketenangan, keyakinan dan masa depan keluarga. Hadirin sekalian, saya begitu merasa terharu terhadap sokongan, dokongan, peranan dan usaha yang tidak pernah mengenal erti pernah lelah oleh seluruh warga emas Sri Semantan dalam membangunkan perniagaan ini. Dari sebuah kedai kecil yang langsung tidak dipandang oleh para pemilik emas, kini emas Sri Semantan telah mengorak langkah begitu cepat dengan pembukaan demi pembukaan kedai emas, dan buktinya malam ini kita lancarkan kedai emas Sri Semantan yang ke-18 di Sungai Petani, Kedah. Oleh itu, saya dengan penuh rendah hati ingin mengajak seluruh ahli, rakan niaga dan masyarakat untuk terus bersama emas Sri Semantan, terus menyokong dan terus menyebarkan kesedaran ini kepada lebih ramai insan. InsyaAllah, dengan niat yang ikhlas dan usaha yang berterusan, kami berazam untuk menjadikan emas Sri Semantan sebagai syurga emas pre-love nombor 1 di Malaysia. Ia merupakan sebuah platform yang bukan sahaja dipercayai, tetapi memberi manfaat sebenar kepada masyarakat. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua yang bersama emas Sri Semantan untuk menjadikan perniagaan ini untuk diwariskan kepada anak cucu kita dan menjadi asbab kepada kesejahteraan serta kejayaan kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikan sebutan semangat untuk pengurusi emas Sri Semantan Siang Berhad. Dengan ini majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Muhammad Hafizal bin Najib Mahmud, pengurusi emas Sri Semantan Siang Berhad, yang telah pun menyampaikan ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, saya rasa saya menjual bantuan malam ini harus dibeli oleh yang berhormat kita, insyaAllah. Membeli emas di Sungai Petani bernilai tinggi menjadi idaman. Hadirin sekalian, tibalah kini dipersilakan berasmi menyampaikan ucapan. Dengan penuh takzim, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Badrul bin Bahtiar, Ahli Dewan Undangan Gurun Kedah Darul Aman, bagi menyampaikan ucap tama. Seterusnya merasmikan Wisma Kedai Emas Sri Semantan Zon Utara, Cawangan ke-18, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sri Semantan. Sri Semantan. Sri Semantan. Alhamdulillah. Saya tadi terkejut juga dengan slogan tadi. Teringat semasa di Padang. Yang berbahagia Tuan Muhammad Hafizal bin Haji Mahmud, Pengerusi Emas Sri Semantan Serian Berhad. Yang berbahagia Tuan Syahini bin Mat Jumaat, Ahli Lembaga Pengarah Emas Sri Semantan Serian Berhad. Yang berbahagia Tuan Syarif bin Saman, Ahli Lembaga Pengarah Emas Sri Semantan Serian Berhad. Yang berbahagia Datuk Nasaruddin bin Muhammad Tahir, Pengarah Pembangunan Perniagaan Emas Sri Semantan Serian Berhad. Yang berbahagia Tuan Muftar bin Baharam, Timbalan Pengarah Pemasaran Emas Sri Semantan Serian Berhad. Pengurusan tertinggi Emas Sri Semantan Serian Berhad, Tan Sri Datuk Sri Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu, bersyukur kita kepada Ilahi kerana malam ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis perasmian pembukaan kedai emas Sri Semantan Cawangan di Sungai Petani pada tahun 2026 ini. Alhamdulillah, saya melihat begitu ramai sekali pada malam ini. Sebab sebelum ini saya berada di dalam stadium Tuan Hafizal, hampir 30,000 orang. Dan malam ini saya menjangkakan nak dekat 1,000 orang lebih dah ni, untuk menanti bersama-sama siapakah yang bertuah pada malam ini membawa pulang sebuah kereta BMW. Sama-sama kita nantikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya amat terharu di atas undangan yang telah diberikan oleh Barisan Pengurusan Tertinggi Emas Sri Semantan Serian Berhad dalam majlis yang gilang gemilang ini, dan yakin bahawa perniagaan emas Sri Semantan telah memberikan peluang perniagaan kepada penduduk di Sungai Petani khususnya dan seluruh rakyat Malaysia secara amnya, untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang terlibat dalam perniagaan ini. Saya amat yakin dan percaya rangsangan yang diberikan oleh Emas Sri Semantan telah mengubah nasib ramai keluarga yang dahulunya biasa-biasa sahaja. Saya begitu optimis sekali Emas Sri Semantan ini akan terus menerajui industri emas negara dengan pembukaan cawangan yang ke-18 di Sungai Petani ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita sedang meniti kembali zaman kemakmuran seperti yang pernah kita semua kecapi sebelum ini, dan saya begitu yakin sekali Emas Sri Semantan ini telah dan sedang memainkan peranan yang besar dan signifikan sekali di dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dengan pembukaan demi pembukaan cawangan kedai Sri Semantan di seluruh negara dapat merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi serta memberikan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia dari kalangan kaum Bumiputera untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga emas Sri Semantan Serian Berhad yang telah bersungguh-sungguh menjadikan perniagaan ini sebagai satu wadah perjuangan pelbagai lapisan masyarakat di negara ini untuk menjadi legasi kehidupan yang baik yang boleh diwariskan kepada generasi yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, akhir kalam, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedai emas Sri Semantan, khususnya kepada barisan ahli lembaga pengarah
yang sudi menjemput saya untuk hadir demi merasmikan cawangan kedai emas Seri Semantan yang ke-18 ini. Tuan-tuan sekalian, saya mendoakan supaya kedai emas Seri Semantan ini dipermudahkan segala urusan, diperluaskan lagi ke seluruh negara, dan saya dipahamkan oleh Tuan, insya-Allah kedai emas Seri Semantan ini mempunyai impian dan hasrat untuk membuka cawangan di luar negara suatu hari nanti, insya-Allah. Sama-samalah kita mendoakan supaya perjalanan kedai emas Seri Semantan ini dan Tuan Muhammad Hafizal diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki mereka, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melancarkan dan merasmikan cawangan kedai emas Seri Semantan yang ke-18 di Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Semoga pembukaan cawangan ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab kepada kesejahteraan serta kejayaan kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat di atas ucapan sebentar tadi. Mohon Yang Berhormat dan barisan tetamu kehormat yang lain untuk bersama berdiri di hadapan pentas bagi menyempurnakan acara potong kek yang pada sebagai simbolik kesyukuran dan permulaan rasmi operasi syarikat cawangan Zon Utara ini, disertai doa agar perjalanan perniagaan ini sentiasa dipermudahkan, diberkati serta mencapai kejayaan yang berterusan. Jadi dipersilakan Yang Berhormat dan juga bersama dengan barisan tetamu kehormat, terutamanya bersama dengan pengurusi emas Seri Semantan Siang Berhad serta ahli lembaga pengarah untuk acara potong kek. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Mohon dan doakan terus perjalanan perniagaan emas Seri Semantan terus maju jaya di atas muka bumi ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan juga barisan tetamu-tetamu kehormat. Dan seterusnya kita persilakan Yang Berhormat dan juga bersama dengan pengurusi emas Seri Semantan Siang Berhad diiringi oleh ahli lembaga pengarah untuk terus ke gimmick yang seterusnya, gimmick perasmian dan juga pelancaran emas Seri Semantan Cawangan Utara. Dipersilakan untuk terus bagi acara potong belun. Silakan. Apa?
seterusnya, iaitu bersama dengan Kiwi Potong Belun. Sebelum kita ke acara perasmian yang terakhir itu potong ribbon, sebelum masuk ke kedai bagi menandatangani telah perasmian, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Badrul dan juga pengurusi Emas Sri Semantan juga bersama dengan barisan ahli lembaga pengarah untuk bersama-sama memotong belun. Tak, banting dia menghadap ke sini. Kalau kita kat sana kan nampak kosong. Dengan bismillah. Bang, jangan ubah bang. Jangan ubah bang. Jangan ubah. Tak apa. Pusing balik bang. Pul, pusing balik. Pusing balik. Jangan banting ada ke belakang, tak boleh. Okey. Kau dekat daripada tepi je. Ada tali yang nak potong. Dengan kiraan letak dulu kamera ambil gambar dulu sebentar. Okey, ready for take. 1, 2, 3. Antara perempuan dengan ini Kiming potong belun telah dilaksanakan, dan kita akan teruskan untuk acara gimmick kita yang ketiga untuk sesi potong belun. Potong ribbon, maafkan saya. Background kedai. Jadi saksikan sama-sama daripada hadapan sekali lagi kita membuat kiraan beramai-ramai bersama-sama. Boleh kembali? Dengan kiraan sebanyak 3 kali. Bermula dengan 1, 2, 3. Alhamdulillah, syukurin. Dengan ini terasmilah sudah sepenuhnya dalam majlis perasmian Kedai Emas Sri Semantan Wisma Zanutara Cawangan ke-18 Sungai Petani Kedah Darul Aman. Dipersilakan masuk. Yang Berhormat Ketua Badrul bin Batia, Ahli Dewan Undangan Gurun Kedah Darul Aman, untuk berada di dalam bersama-sama bagi menandatangani plak bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Nafizal bin Najib Mahmud, pengurusi Emas Sri Semantan Sendirian Berhad, diri oleh ahli lembaga pengarah Emas Sri Semantan Sendirian Berhad untuk proses menandatangani plak. Dipersilakan. 2 tanda tangan bakal diturunkan, iaitu tanda tangan bersama dengan Yang Berhormat kita dan juga tanda tangan daripada pengurusi Emas Sri Semantan. Okay, action. Bagi letak pen dekat. Okey, tengok sini. Tuan. Okey, letak pen tengok sini. Tuan, pusing sikit belakang lagi sikit. Pegang. Okey, tengok depan. Betul lu. Dipersilakan media-media untuk terus berada dan juga masuk ke dalam kedai. Bagi sebentar lagi kita akan ada sesi yang terusnya, iaitu sesi press conference.
Dengan ini selesai sudah untuk sesi tanda tangan pula bersama dengan tetamu kehormatan kita yang berhormat Tuan Badrul Batia, iaitu Adun bagi Dun Hurun Kirana Rahman bersama dengan Pengerusi Emas Sri Sematan Siang Berhad Tuan Muhammad Hafizal bin Haji Muhammad. Syukur Alhamdulillah secara rasminya kita umumkan dengan ini terasmilah sudah Wisma Emas Sri Sematan bagi Zon Utara untuk cawangan 18 Sungai Pegani Kedah Jakarta. Dan tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan terus beri laluan kepada tetamu kehormat kita untuk acara press sesi media di dalam atau di bahagian dalam kawasan kedai. Jadi untuk pengunjung biar bersama sekiranya sempat kita akan beri laluan, sekiranya tidak ampun dan maaf. Yang mana dengan ini kita umumkan palang cabutan mata terus dibawa ke pentas utama untuk acara